Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke DNA Podcast. Hari ini adalah episod terakhir untuk season kedua. Ialah sebab kita nak bawa orang yang special dalam episod terakhir untuk season kedua ni. Kan? Tapi kita nak bawa orang tu bukannya special saja, tapi special dunia dan akhirat lah. Kita nak benda tu sebab tema dia sama dengan tema kita punya DNA podcast, dunia nadi akhirat, DNA tu. So kita nak kaya kat dunia dan kaya kat akhirat. So kita nak tutupkan dengan season kedua ni dengan orang special. So hari ni manusia sebenarnya mengejar duit, tapi kita belajar tak untuk nak cari duit tu. Kita bekerja untuk duit, tapi kita korbankan masa, kesihatan, hubungan demi duit. Korbankan agama, korbankan solat demi duit. So, berapa ramai orang benar-benar faham siapa sebenarnya yang menggerakkan duit? Dan adakah duit itu boleh bergerak sendiri? Atau sebenarnya digerakkan oleh manusia, sistem kepercayaan, ataupun ada suatu kuasa tangan gaib di sebalik duit tu? So, hari ni kita nak membincangkan tentang wang, power atau kuasa, reputation dan bagaimana sistem sebenar kekayaan berfungsi. Kalau episod-episod lepas dalam season kedua kita bawa orang lebih pada kesihatan mental, kesihatan dan sebagainya. So season yang terakhir ni kita nak bawa seorang yang special untuk episod kedua ni, sebab apa pun dalam dunia ni kita cakap besar macam mana pun, profesor ke, doktor ke apa ke, tapi kalau kita tak tahu nak jaga duit, tak tahu nak menggerakkan duit, you are very difficult in this life lah. So kita bukan nak bawa seorang consultant ke financial, tapi orang ni menulis satu buah buku. Yang buku ni ada kat depan ni, iaitu bersama Tuan Muhammad Taufik bin Khalid, pengasas 5 Point Money Theory. Terima kasih bang. Ya, terima kasih. Bapak tak panggil bapak Panggil bapak lah. Bapak 5 Point. Okay. Terima kasih Dato' kerana menjemput saya, sudi menjemput saya. Siapalah saya. Kita saving the best ni untuk episod season kedua dua ni. Abang nyanyi sikit bang. Aku hiraukan panas mentari lagi demi 5 Point. Yes. Rela menanti. Jom 5 Point berjemaah. Biar kita nampak macam tak betul. Yang penting kita buat benda yang betul. Hidup kena berjemaah. Nak hidup seorang-seorang, tunggu dalam kubur. Masya Allah. Okay, tu good intro tu kan. Paling lain sekali introduction kita. The whole season ni, kita ni introduction kita agak lain sikit. Kita nak lebih santai dan sebagainya. Bang, siapa Bapak 5 Point ni sebenarnya? Abang ni asal mana? Saya orang biasa je. Orang biasa-biasa. Kita ni lahir daripada lubang yang sama, mati pun masuk lubang yang sama. Dia antara dua tu, itulah kita. Itu tak ada apa-apa kan. Yang membezakan kita dah hanya iman dan amal soleh. Tak apa, biasa-biasa je. Tak ada sama-sama jumpa saya. Kita boleh nyanyi-nyanyi, kita boleh sembang-sembang, apa tajuk pun boleh. Biasa je. Dan alhamdulillah dalam perjalanan hidup saya ni, saya nampak satu benda. Jadi saya bukukan. Kan, pandang daripada satu view yang lain lah maksudnya. Yang saya tengokkan, ini lain pattern ni. So saya bukukan. Dan sebenarnya saya nak buat yang tebal. Buku yang tebal macam Rich Dad Poor Dad kan, ataupun macam buku-buku yang lain. Kita tengok orang Malaysia ni bukan rajin baca. Jadi saya simplify, ringkaskan. Itulah jadi buku 5 Point Money Theory. Sebelum nak cakap pasal money theory ni, macam mana perjalanan abang menjadi seorang karkun atau tabligh spiritual? Macam mana tiba-tiba abang ni sekolah agama ke? Siapa sebenarnya? How you get this hidayah? Sebenarnya kita kena sebenarnya mungkin orang senang tengok saya nampak kadang-kadang image agama, kadang-kadang image gila-gila, kadang-kadang, tapi itulah saya. Kan? Agama semua kena ada agama. Betul. Kita semua kena amalkan agama. Jadi kita semua kena cerita pasal agama. Kita kena cerita pasal Allah Subhanahu Taala, kita kena cerita pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena cerita pasal akhirat. Kita kena bergerak ke arah tu. Then kepala gila-gila, that is me. Kalau tak, mati kreativiti saya. Betul.
Jadi kena be yourself. Itu. Hmm. Dan kadang-kadang tengok bisnes. Itu keperluan saya. Betul. Jadi semua tu adalah saya. Hmm. Be yourself. Jadi itu je, biar kita nampak macam tak betul. Yang penting kita buat benda yang betul. Allah. Ya. Itu adalah anti fake professionalism. Yes, Ya. yes. So, macam mana? Yalah, nak berbalik pada buku money, PayPal Monetary. PayPal Monetary ni. Modul asas ni. So, apa yang masalah terbesar dalam masyarakat kita memahami wang ni dalam buku ni? Okey. Sebenarnya ini dia, kalau soalan ni sebenarnya soal mengenai, kalau agama tu ada akidah, ada syariat kan. Yang ini kalau soalan ni bagaimana menentu soalan akidah duit. Itu dalam tu. Akidah duit. Dan soalan selepas ni adalah merujuk kepada yang ini nanti. Apa pun soalan, saya akan rujuk kepada soalan yang doktor tanya tadi. Akidah duit. Kan kita apa masalah utama. Masalah terbesar dalam masyarakat kita dalam faham tentang wang ni. Wang ni. Okey. Masalah dia sekarang ni, orang tengok duit ni sebagai objek statik. Yes. Sebenarnya duit ni bukan objek statik, objek dinamik. Untuk mudah faham dalam bahasa yang mudah lah untuk orang awam. Yang ini kalau ini tinggi sangat kan, bombastik kan. Okey, objek statik ni ibarat macam ni. Dia ada satu bukit. Ada orang ni, ada orang duduk rumah, depan rumah dia ada satu bukit besar. Dan dia punya kerja setiap hari pergi ke bukit tu, ketuk batu, bawa balik batu tu ke rumah. Dia kalau dia tak ketuk batu, dia tak dapat batu. Kalau dia ketuk batu banyak, dia dapat banyak. Dia bawa balik ke rumah tu batu dia. Dan dia ingatkan batu tu dia ada timbun tu macam tu. Rupa-rupanya batu tu yang dia ketuk tu ais. Inilah fahaman orang terhadap duit. Duit ni macam batu. Nak dapat kena ketuk, nak dapat banyak kena usaha banyak. Badan sakit, tak boleh kerja, tak dapat batu. Tapi sebenarnya duit tu adalah objek dinamik. Dia macam air. Macam air. Orang, kita bayangkan orang tu duduk ada satu rumah, duduk dekat depan sungai. Sungai Nil. Ataupun kalau jauh sangat kan, Sungai Pahang. Kat dalam Sungai Pahang tu ada ikan apa? Ikan patin lagi. Kita bayangkan. Okay. So, ini duit ni. Ada sungai tu mengalir. Jadi dia duduk dekat depan rumah tu, dia nak ambil duit, dia nak ambil air tu, dia buat saluran pergi ke rumah dia. Jadi ini perbezaan dua. Jadi kebanyakan orang nampak yang duit ni adalah objek statik. Tapi sebenarnya dia adalah objek dinamik. Walaupun kita longgok macam mana, dia akan ada inflation. Yes. Ada inflation. Sedangkan ianya objek dinamik. Dia berpindah dari satu tangan ke satu tangan. Dia akan bergerak saja. Daripada kefahaman cara melihat objek tu, duit tu sebagai objek statik, itulah membentuk kita punya keyakinan dan tindakan kita kan. Cara menyimpan, cara mengguna, semuanya daripada akidah yang salah menyebabkan semua amal-amal tindakan kita tu salah. Yes. Tapi besar bagi mereka yang punya akidah yang betul pasal duit ni kan. Yang duit ni adalah satu objek dinamik. Dia takkan buat macam pemecah batu buat. Dia buat saluran. Dua-dua kena usaha. Tapi yang satu ni buat usaha sekejap sekali je. Dan dia akan dapat air berterusan. Dan cara menyimpan dia pun beza. Cara menggunakan dia pun beza. Cara mendapatkan dia pun beza. Itulah maksudnya masalah terbesar manusia terhadap melihat duit tu yang macam doktor tanya tadi. Dia bukan objek statik bukan objek statik. Kan? Jadi
tak kisahlah siapa pun kita, kan? Mungkin gaji kita sebesar mana pun, kalau kita tengok pendapat kita sebesar mana pun, kita melihat duit tu sebagai objek statik, kita akan terperangkap dalam dependence time tu. Dia nanti kita akan cerita pasal apa? Pasal kalau yang tadi kan objek statik ni, dia cara mengukur dia pun lain. Dia ke objek statik ni kita cara ukur dia, ukur berat dia, ukur saiz dia. Tapi objek yang mengalir ni kita ukur aliran dia. Nanti kita cerita sangat pasal deep lah abang ni. Nanti kita akan cerita pasal Python flow slope, flow score. Ya, macam mana nak mengukur. Yang mana sebelum ni tak ada orang kira lagi. Yang lebih-lebih dia kira sampai ROI je. Yes, return on investment. Tapi tak ada lagi mengira shilling flow satu-satu aliran industri tu. Ada kaedah kiraan itu. So kita nak bawa pada Python money theory ni, apa yang paling penting ingin disampaikan dalam buku ni sebenarnya? Jangan jadi pemecah batu. Jadi saluran air. Air itu duit lah maksudnya. Saluran duit. Yang mana duit mengalir melalui kita. Saluran. Kita jadi saluran. Kita jadi ada kaedah dia. Kan? Jadi pemecah batu, kita akan sentiasa jual masa. Sehebat mana pun kita hanya jual masa aja. Yang masa kita tak bagi masa, kita tak dapat. Kita mati, dia berhenti. Yes. Kita tak datang kerja, dia tak ada. Tak kerja, tak ada duit. Tapi jadilah orang yang menjadi saluran kepada duit. Duit mengalir melaluinya. Tentu lah. Duit datang sendiri. Duit buat duit macam tu. Lepas tu ada kaedah. Macam mana kita jadi magnet duit. Duit tu duit nampak kita syok aja. Kan, kalau kita jadi pemecah batu, duit tengok kita menyampah. Yes. Pecahkan batu tu kan dia menyampah dia tengok berapa banyak. Jadi macam itulah maksudnya. Dia kata itu yang kita nak sampaikan, dan itulah sebenarnya intipati dalam buku ni. So bagaimana nak menyebut bahawa duit tu bergerak melalui manusia? Apakah maksud kenyataan tu? Duit tu bergerak tu, bagi simple kan. Okay, so sekarang ni kita cerita dia punya kepada manusia dan duit lah sebenarnya. Manusia dan duit bergerak macam mana, manusia bergerak melalui manusia. Dalam dunia ni, kat mana pun, kat Alaska ke, kat Singapura ke, kat Malaysia ke, kat mana, sama aja. Manusia makan di mana? Di sini kan. Dengar sini kan. Maksudnya semua sama. Jadi duit ni, dia ada 4 jenis. Manusia dan duit dia ada 4 jenis golongan je asasnya. G1, golongan 1, G1, manusia yang ada duit dan dia boleh gerakkan duit. Ini G1. G2, ini cerita tentang function, bukan tentang status ataupun identity. Tentang function. G2, yang kedua kita panggil G2 lah, saya letak nama grup tu. G2. G2 adalah orang yang ada duit tapi tak boleh gerakkan duit dia. Beku duit dia. G3 adalah orang yang tak ada duit tapi dia boleh gerakkan duit. Sama ada kepercayaan, kebolehan apa semua, tapi dia boleh gerakkan duit, cuma dia tak ada duit. Dan G4 adalah orang yang tak ada duit dan tak boleh gerakkan duit. Itu B40 bang? Tak, itu bukan masalah itu bukan B40. Ni T20 pun sama ke? T20 pun ada yang G4. Kan T20 pun ada G4. Kan? Nanti saya G1 pun ada B40. Ni function. Function. Kan? Aliran dia. Jadi G1 ni orang ada duit, dia boleh gerakkan duit, dia perlukan G4 sebagai pelaksana. Sebagai pelaksana. Jadi
G2 dengan G3 buat apa? G2 dan G3 dia tak boleh buat apa. G3 pun dia tak boleh buat apa. G2 dengan G3 dia kena bergabung untuk jadi G1. Barulah gerak. Duit tu bergerak. Konsep berjemaah ha. Ya, itu maksudnya jom paipong berjemaah. Hidup kena berjemaah. Selagi hidup dalam dunia ni kena berjemaah. Sembayang ke RNR tu jangan seorang-seorang. Ni seorang-seorang je hidup berjemaah. Jadi G2 dengan G3. G3 gabung, dia menghasilkan fungsi yang baru, G1. Sebenarnya yang menggerakkan duit satu je, G1. G1 lah yang menggerakkan duit. Contoh G1 ni dekat orang Malaysia siapa? G1 ni fungsi. Bank, contohnya bank. Oh, bank lah. Kita tak, bukan. Kita siapa-siapa boleh. Doktor boleh jadi G1, doktor boleh G4. Amin. Dia G4, ni function. Doktor sebagai ayah dekat rumah yang ada duit, doktor gerakkan duit. Doktor kerja, mengajar, doktor G4. Okey, faham. Bukan tangan fungsi. Fungsi. Macam bank. Bank dia G1, G2, G3, G4. Dia semua lah. Semua ada. Dia kalau nak kata G1, dia ada duit. Dia buat projek sana, dia invest projek sana, projek sini. Dia G2, tersimpan duit dia tu. Dia terpaksa cari marketing, dia punya loan suruh buat orang loan. Dia G3, dia especially sebenarnya dia G3. Dia ambil pendeposit. Dan dia G4 juga. Apa dia G4? Dia pelaksana kepada polisi kerajaan. Ini function. Jadi kita kena tengok bukan ini status ataupun identiti. Macam identiti saya engineer, saya doktor, saya whatever. Ini fungsi. Jadi kita kena faham fungsi ni. Jadi orang tak tahu mana fungsi dia sebenarnya. Dia ambil cari duit je. Itu faham. Pasal kita dia aja. Patut dia ajar dari darjah 1. Tak apa. Businessman, kita jangan tengok masalah tu salahkan orang. Kita tengok itu satu peluang. Siapa tak tahu mana datang sini. Kita buat duit. Nak buat duit kena bayar duit dulu. Itu businessman. Jangan kita bukan politician. Politician kita akan salahkan orang. Businessman kita tengok masalah, macam mana boleh tukar jadi duit. Give me five. So nak tanya Abang Paipon, adakah wang sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh psikologi manusia berbanding angka dalam matematik tu? Angka matematik tu sebenarnya mengukur. Dia mati. Yang hidup ni psikologi. Yang gerakkan tu psikologi. Kalau kita tengok dekat pasaran dunia, dia bukan disebabkan oleh supply and demand. Disebabkan greed and fear. Greed and fear. Psikologi tu. Psikologi ya. So sama juga kita dalam apa tu, greed and fear. Seorang boleh tengok angka yang sama. Tapi buat keputusan yang berbeza. Setiap kali dekat bursa saham tu, setiap masa ada buyer and seller. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya pandangan jawapan berbeza, angka sama. Lepas tu dia report sama. Analisis sama. Keputusan berbeza. Greed and fear. Kan? Jadi angka tak menipu. Angka tak menipu. Angka betul. Masalahnya cara melihat tu. Cara melihat angka. Dan daripada cara melihat angka tu yang menimbulkan menjadikan seorang tu greed ataupun fear. Dari situlah keputusannya. Ini yang menggerakkan duit. Yang menggerakkan duit adalah manusia. Kucing tak gerakkan duit. Macam tu lah. So ramai orang sebenarnya dia bekerja untuk duit. Macam tadi kata G4 dia kerja untuk duit. Tapi berapa ramai sebenarnya yang faham bagaimana duit tu nak gerakkan kat mana, di mana tu, macam mana tu dalam buku ni? Okey, sebenarnya memang benda ni tak diajar. Dan tak ada kat mana-mana buku. Pasal idea ni daripada saya sendiri. Original daripada saya. Itu ilmu makrifat tu? Bukan. Sebenarnya dulu saya ada masa lepas belajar dulu. Belajar kat mana tadi? UiTM. Bahagian apa? Ekonomi? Tak. Engineering, electrical. Susah tu. Tak ada.
Dia tak susah ni subjektif. Saya Kan. Tak ada yang susah. Dia susah kat akhirat je. Betul. Jangan scam orang Dekat dunia ni tak ada benda yang susahnya. Kan. Okey, apa nama, saya ingat-ingatlah nama dia, tak tahu dia hidup lagi ke tak kan. Mudah-mudahan kan dia ni, mudah-mudahan Allah cucur rahmat pada dia. Nama dia Komander Saleh Nulub. Kawan Komander Saleh Nulub. Dia dah pencen lah masa tu. Dia macam saya punya mentor lah kan. Dia masa tu saya belum niaga, dia bagi saya lori lah, itulah ini. Oh, berniaga dulu. Macam dulu saya tak kerja 6 bulan je. Assistant manager dekat kilang beras. So engineer tak engineer lah. Engineer kita sendiri ya. Semua kita engineer kan. To engineer is human. Alamak, itu buku Henry Petroski. Betul. To engineer is human. So 6 bulan je lah kerja. Kerja itu EPF saya ada. Yang lain, masalahnya saya tak boleh kerja dengan orang yang saya tengok dia bodoh daripada saya. Kita ni dah bodoh, kau janganlah tunjuk bodoh. Kan? Dia tak boleh. Nampak bodoh je memang kena condol lah. Kan? Dia kena mesti pandai daripada saya. Betul. Kalau pandai saya punya respect. Tapi janganlah tunjuk bodoh. Jadi saya tak boleh tunjuk dengan orang. Masalahnya. Tak kisahlah adik-beradik ke apa ke, jangan. Okay. Tunjuk dia punya intelligence. Kan? Jadi saya tak boleh kerja. Saya kena jadi bos. Tak kisahlah. Untuk diri sendiri. Jadi dia ada satu hari deal. Satu deal tu. Dia banyaklah kita punya deal, jumpa dia. Terkeluar daripada mulut dia. Sometimes dia kata, there are people that they don't have money but they have the facility of money. Oh, dia cakap gitu. Ayat yang tu terbuka dalam kepala otak saya. Tapi benda makan masa bertahun lah. Saya fikir sehingga saya wujudkan matrix lah untuk ni. Sehingga keluarlah 4 grup tadi tu. Daripada situ saya tengok, cuba padankan gabungan yang betul, gabungan yang salah, yang itu, yang ini. Saya cuba buat test sendiri, tengok, dan kita tengok daripada realiti hidup. Saya susun sendirilah. Jadi keluarlah Pipon Money Theory. Yang mana G1, G4, G1, G2, G3, G4 semua tu. Sehingga dan saya applykan sendiri-sendiri. Daripada diri saya buat bisnes, satu sen pun tak ada duit. Uish, betul? Mana tu? Pipon ni selepas masuk buku ni, saya betul-betul ikut prinsip. Ini tak ada duit, itu pun tak ada duit. Restoran saya tak ada duit, satu sen ke dia. Kan? Tu ada kaedah dia. Tu kalau ni kena belajar dulu Pipon Money Theory ni dulu, modul asas ni untuk faham. Kan dalam buku ni ada ada activation code untuk masuk dalam ekosistem nasi Pipon. Bila ni scan QR ni, lepas tu nanti dia minta dia masukkan data, lepas tu masukkan activation code ni. Saya tutup satu ni kan. Activation code. Jadi akan masuk ke dalam saya punya ekosistem. Kat situ nanti ada movement simulator untuk bagi pemahaman terhadap Pipon Money Theory ni. And then ada AI. Saya develop satu AI untuk kenali diri kita ni. Saya ni G1, G2, G3, G4. Oh, ada assessment dia. Assessment. And then dah tahu tu, boleh pergi ke pergi ke modul intermediate. Kalau tak faham ni, tak faham intermediate tu. Ni dia punya asas dia. Jadi, tapi ini asas ni penting untuk semua orang. Kalau tak, dia akan terperangkap dalam G4. Dan G4 ni yang teramai lah. Kan? Pasal kita sistem pendidikan kita, bukan Malaysia, satu dunia, untuk melahirkan G4 by design. G1, G2, G3 tak ada, dia by chance. Dalam kajian daripada Bank Negara Malaysia pada tahun 2020, dia ada cakap
simpanan hampir 70% orang Malaysia ni yang simpan 70%, lebih bawah. Bawah tak 10,000. ada simpan 1,000 pun. 70%, 1,000 pun tak ada dalam bank simpanan. 1,000 pun tak. Maksudnya 1,000 tu, maksudnya nak dapat 1,000 tu 70% tu susah. Maksudnya diorang berhutang, guna kredit kad dan sebagainya. So siapa sebenarnya menggerakkan wang dalam ekonomi ni? Kalau kita kata 70%, 1,000 pun tak boleh simpan dalam akaun as a saving, siapa? Kerajaan ke, pemilik modal ke, ataupun siapa sebenarnya? Okay, so sekarang ni dalam kes ni kita kan tengok G1, G2, G3, G4 kan. So kalau kita tengok situ, lepas tu kita tengok dekat KDNK. KDNK apa nama dia, berapa peratus lah kira. Tapi KDNK dia tak mewakili semua fungsi kita tadi tu, grup tadi tu. G1, G2, G3 dia ambil purata. Yes. Dia ambil purata. Dan apa nama, orang yang terbanyak dalam masyarakat yang dikira oleh KDNK tu siapa dia? G4. G4 yang terbanyak. Tapi menunjukkan apa? Ada kenaikan. Dekat mana? G1 dan G2. G2 duit terbeku dalam EPF. Duit terbeku dekat sini, duit terbeku dekat sini. Kan? G1 yang jadi, maksudnya G1 memang betul-betul kaya. Tapi kita tak diajar untuk jadi G1. Sedangkan peluang untuk jadi G1 sangat luas kat Malaysia ni. G1 ni memang sangat luas. Kerajaan bagi insentif banyak, duit banyak tak terpakai tu. Kita tidak diajar. Kita tak diajar. Kita tak ada satu modul yang design untuk semua kita menjadi G1. Semua kita ni satu dunia ni diajar macam mana jadi G4, jadi pelaksana, jadi pekerja, jadi kuli. Jual masa. Ni Rothschild ke apa ni? Ya, okay, saya tak nak tu. Tapi sekarang dunia dah berubah. Kita kena berubah. Betul. Kan? Ini dia apa nama, sistem pendidikan ni dia reka zaman bila. Sekarang dah ubahlah. Kan? Jadi saya tak mau salahkan siapa-siapa. Kalau orang tak ubah, saya ubah. Saya cas. Nak ya. Betul. Kan? Tak apalah duduk jadi G4. We are businessman. Tadi macam abang cakap berniaga tak guna modal kan. Okay, bagi dalam layman lah, macam mana orang budak-budak muda ni nak berniaga tak ada modal? Okay, saya macam contoh kata saya kata kan, bangsa saya baru bercakap dengan seorang rakan saya, dia kerja di negara China kan. Negara China ni dia kerja lama di China sebagai translator lah. Saya tanya dia, you kerja lama dekat negara China, apa yang you belajar tentang bisnes kat sana? Dia kata, Dok, apa yang saya belajar kat sana, orang tu tak ada duit pun, tapi mereka ada sistem kongsi. Sistem kongsi tu maksudnya macam abang Paipon dah berjaya, ada budak muda ni satu propose satu bisnes, dia akan support as much as they can. Contoh kata satu bazar tu borong, orang yang sama kita bagi modal, you tolong jual. Dia ada satu sistem yang sama, support each other walaupun you tak ada duit, walaupun you kosong kan, tapi ada satu taikor lah apa benda akan bantu sampai. Tapi dengan syarat, dia kata kau dah berjaya, kau kena bantu lagi orang tu, sistem kongsi. Even dia kata makan pun dia orang kata bawa bekas sama-sama, lauk lain-lain, nasi sekali, jemaah lah, kita jemaah. Negara China buat benda tu. That's why daripada negara yang miskin, dari negara yang sangat miskin tahun 1970, tak ada orang pun nak bekerjasama dengan China. 2026 semua orang tengok teknologi, everything. Anak saya pun cakap, iPhone ni daripada China kan. So semua benda daripada China. So technically, apa sistem Paipon yang abang kata sama lah modal ni sebenarnya? Sebenarnya sama. Yang apa yang dia buat tu adalah konsep G2 dengan G3. Yang jemaah lah. Tak, maksudnya fungsi tadi. Okay, so sekarang tadi yang cakap, itu yang saya tulis dalam buku ni. Itu yang diimplement dekat China tu. Kan? Satu masyarakat juga. Dia maksudnya semua orang dah ada cara pemikiran yang mentality sama. Mentality yang sama. Maksudnya duit tu mengalir. Kalau tak ni dia beku. Dia jadi batu lah. Jadi sekarang ni G3, siapa tu G3?
G3 adalah orang yang boleh gerakkan duit. Siapa orang yang boleh gerakkan duit? Orang yang boleh gerakkan ini mesti ada dua. Ada keupayaan dan kepercayaan. Dia bukan kepercayaan aja. Dia bukan keupayaan je. Keupayaan dan kepercayaan. Keupayaan tu ada dia punya pattern dia. Kan? Dan kepercayaan ni jadi dia tak perlu modal. Dia perlu dua ni je. Dua orang dia gerak sekali. Dia perlu untuk G3 ni dia perlu dua ni je. Kepercayaan dan keupayaan. Okey. Dan G3 tadi ni yang pemodal ni, modal beku tadi gabung, duit dia bergerak. Dia ada duit tapi dia tak boleh nak gerakkan modal. Dia perlukan penggerak modal. Jadilah orang yang ada duit, orang yang modal dan modal tu bergerak. Yes. Itu sebenarnya. Itu yang saya cuba ceritakan kat sini. Dan sebenarnya di China dah boleh buat. Kalau kita buat kat sini by design secara berjemaah. Apa jadi kat Malaysia ni? Hebat. Tak kisah siapa pemerintah, ekonomi ni. Kita ada mentality ni. Kan? Winning mentality. Winning sama-sama menang. Kan? Lepas dekat situ kita masing-masing dapat faedah. Yes. Kalau tak, masing-masing tak dapat faedah. G2 duit terbeku, G3 keupayaan dan keupayaan dia terbenam gitu aja. Kan? Jadi kita banyak orang yang ada upaya. Ramai. Tapi tak ada siapa yang nak bimbing dia macam mana dia ni boleh naik jadi G1. Jadi dia G3, dia tak tahu siapa macam mana nak cek modal. Macam mana nak yang tak ada siapa bimbing. Jadi dia ada keupayaan, tapi untuk meneruskan kelangsungan hidupnya, dia terpaksa duduk kat G4, terpaksa jual masa. Dia sakit, duit tak dapat. Kan? Lepas tu dia kumpul duit, dia ingat duit dia segitu. Banyak. Rupanya duit dia menyusut kerana inflation. 100,000 dulu, lepas 100,000 akan 5 tahun akan datang, dah tak sama dia punya nilai dia. Betul. Orang tengok, aku dah kumpul duit 1,000, aku dah 100,000. Lepas tu dia beku kat situ. Okeylah, masuklah kat situ, ingat dah naik 3%. Tapi sebenarnya duit dia menyusut. Pasal setiap hari orang print duit. Betul. Jadi, ambil average, kau punya nilai tu jadi kecil. Walau tak boleh. Dia kena digerakkan. Digerakkan oleh? Dan digerakkan oleh manusia. Duit ni, siapa yang gerakkan? Siapa yang cipta duit? Manusia. Kucing tak cipta duit. Seandainya satu dunia ni tak ada kucing, duit bergerak. Yes. Tapi kalau satu dunia ni ada duit, tak ada manusia, duit tak bergerak. Yang gerakkan manusia. Memahami manusia adalah memahami duit. Saya minggu lepas saya dah jumpa seorang VVIP lah daripada, maaf lah kalau follower saya daripada Brunei. Dia ada cerita pasal masalah di Brunei, Abang Paipon. Dia bagi tahu orang kaya-kaya kat sana, kalau dia ada duit pun dia takkan invest ke dalam Brunei, dia akan invest ke luar. Dan ini make sense lah kan, make sense kenapa akan jadi isu employment, orang tak bekerja dan sebagainya. Sebab you ada duit, you G1, you tak percaya dengan orang ni. Bukan semualah kan, tapi I'm talking about dia tak ada satu mentality yang nak gerakkan duit tu dalam negara dia orang. So end of the day, dia gerakkan kat Singapore, dia gerakkan dekat negara-negara lain, dan beneficial dia dekat negara tu lah. Dan itulah impactnya kalau kita tak gunakan sistem money Paipon ni. Paipon money theory. Paipon money theory. Sebab mungkin abang boleh dapat follower daripada Brunei kan, kalau diorang faham. Sebab ramai kaya-kaya Brunei, diorang ni yang cakap saya VIP tau. Saya ada have lunch dengan dia, dia kata even we have rich people there, we don't invest inside Brunei. They invest kat luar negara. Pasal dekat saya tengok kat sini lah, daripada sini. Okay, kita tengok Brunei ni, dia semuanya dibagi kerajaan. Dan sebenarnya tanya saya lah, subsidi ni tak bagus. Betul. Saya bagi contoh. Ada satu kumpulan saintis. Dia cuba tanam pokok. Dia bayar untuk pokok tu dekat greenhouse. Supaya nak macam mana
nanti boleh tanam dekat marih. Okey. Okey. Jadi dia tanam pokok. Sekali pokok tu besar. Semua nutrien dia bagi apa semua. Kali pokok tu dia punya dahan rapuh, patah. Oh. Banding pokok yang sama. Katakan pekan tanam pokok jati lah kan. Kuras kan. Patah. Aduh. Tu pasal apa? Pasal dia tak kena angin. Dia kena subsidi. Dan tak pernah susah. Jadi saya tak heran kalau dia tak invest dekat Brunei. Pasal tak ada modul yang melahirkan orang yang lasak. Yeah. Comfort to comfort. Tak jadi. Jadi sekarang G3 ni, siapa G3? G3 adalah orang G4 yang dia naik taraf kan fungsi dia. Menjadi G3. Dan dia kena ada pattern dia yang saya tulis dalam modul intermediate. Yang ni saya ini basic yang ini yang basic ini baru. Kita tahu arah aja. Arah aja. Modul asas Modul asas ni tahu arah aja. Tapi kalau untuk cara tu kena invest lagi lah. Tadi Bapak Paipol tadi cakap pasal tadi reputasi trust kan. Reputasi ni boleh mempengaruhi peluang dan jaringan aliran wang sebenarnya. Reputasi lah nombor satu. Reputation. Reputasi dia bercakap tanpa suara. Dia bertindak sebelum kedatangan kita. Itu reputasi. Itu kalau dalam apa nama 48 Laws of Power. Robert Greene. Kan. Kita kena guard kita punya reputasi dengan nyawa kita. Kan. Tapi saya dah audit kan. Robert Greene punya ni dia ada gap kat situ. Saya pun sebenarnya baru habis menulis buku 5 Pound Power Theory. 5 Pound Power Theory. Ini boleh dapat Nobel Prize ni. Semua dia cover power and money semua kan? Pasal power dan money dia ni. Tapi papan money theory ni dia punya matrix ni cuma 2 je, 2/2 je. Tapi kalau power ni dia ada besar sikit, 2/3 lah. Lepas banyak variables yang kita nak masuk kan. Pasal kita tengok semua angle kan. Ada kelemahan dekat Robert Greene punya 48 itu siri lain. Itu lain lah. Kan. Tapi nak bagi tahu yang tadi kita masuk cerita apa lah? Yang masuk dah pergi ke situ dah pula. Banyak sangat ni 4 jam ni podcast ni. Tadi tajuk yang tadi soalan tadi apa? Soalan tadi okey tak apa kita next soalan tak apa biar. Pokok tombak. Itu sebab. Jadi itulah maksudnya sekarang ni subsidi tadi tak bagus. Subsidi tak bagus. Kan. Tengok apa yang jadi. Kan. Dari mana cakap lah. Dalam Quran lah. Bangsa sendiri bangsa siapa? Bangsa Israel. Israel lah. Allah bagi makanan dari langit tu. Semua dia bagi. Tahu apa jadi? Orang yang apa nama yang ambil subsidi selalu ni. Kufur. Dia kan dia menyeberang laut kan. Nyeberang laut. Lepas tu bayangkan Nabi Musa seorang, Firaun Nabi Musa serang, pengikut dia ada dekat 600,000. 600,000. Firaun punya tentera 1.2 juta. Jadi Firaun cakap ini kalilah. Maksudnya ini kalilah sama Firaun lagi. Okey. Kita kasih anak dia. Pasal sebelum lahir lagi Firaun nak bunuh tak mati-mati. Sebelum Nabi Musa lahir lagi dia nak bunuh tak mati-mati. Sekali ini kalilah kan. Dia dah kepung betul-betul. Okey. Nabi Musa tu kan sama-sama susah tu. Nabi Musa dengan pengikut dia. Kan sama-sama susah. Bayangkan nak mobilize 600,000 orang.
Kita buat istimak dekat nilai tahun 2006 tu pun berapa 200,000 tu dah macam sakit kepala dia. Itu berapa orang yang manage? Ini pasal seorang. ni pasal nak makan at once, nak ambil wuduk at once sekali. Berapa banyak sekali sekali ambil air. 200,000 orang ambil air at once. Kan? Makan sekali at once. Kita kena fikir, kita belum cerita lagi pasal parking lah itu sini. Kan? Ini 600,000. Seorang kawal. So 600,000 macam mana nak makan semua, kan? Kita kena fikir tu. Dah ada 600,000 pattern kesusahan. Dia tetap ikut Nabi Musa. Ini tak ada alasan untuk kita ikut tak ikut. Okay, nanti kita lain lah. Tak ada alasan untuk kita keluar. Macam je punya lah dia. Kau nak sikit. Kan? Jadi dalam kesusahan tu Nabi Musa minta. Diorang Nabi Musa minta subsidi. Dapat makanan mana asal luar. Subsidi Subsidi. Tak berusaha. Tu apa jadi? Sampai kat seberang Tanah Arab kan. Dia kan daripada Mesir, Laut Merah, seberang Tanah Arab. Nah, sebenarnya Nabi Musa ni setiap nabi-nabi dia penutup nubuah dia kena kerja dakwah dia buat haji. Rasulullah SAW jelaskan dia menutup haji wida. Dia sekali je. Pasal dia handover kerja dia pada Allah SWT. Kerja aku dah selesai. Sekali ya. Yang belum buat haji siapa? Nabi Isa. Dia coming back. Dia kahwin. Dia buat haji dan dia wafat. Tutup kerja kenabian dia. Pasal haji ni adalah penutup kerja kerja dakwah. Ada sampai ke puncak. Jadi nak buat haji ni semua nak buat pergi haji. Kan? Nak pergi Palestin ke Mekah? Dia pergi Mekah dulu, buat haji baru pergi Palestin. Jauh. Itu ajak perang, lepas dekat sana ajak perang. Musa, kau peranglah dengan Tuhan kau, nanti dah menang kau masuk. Promised land. Memang Allah promise, tapi kena buat lah sama-sama. Tapi apa salah kau suruh pergi Musa masuk seorang-seorang? Dia kaki kona tu. Daripada dulu lagi kona. Itu sebab dia suruh Amerika masuk dulu dia terus. Dia pele. Lepas tu yang kena bayar Amerika. Bodoh. Daripada dulu dia kona. Dari dulu lagi. Dia, Nabi pun dia kona dia. Ni George ni Clinton. Clinton apa? Trump. Alah kena kencing je. Memang dia tera. Tapi apa kesan dia? Bila sampai menyeberang, kat situ dulu dah ada kes Amiri. Kasih Amiri. Dia nak mengelakkan daripada patung, menyembah berhala. Kan? Sembah Allah yang satu. Tinggal sekejap je. Nabi Musa tinggal sekejap je, 40 hari je. Ada wakil tu, Nabi Harun. Habis dia kena kencing ni Nabi Harun. Samiri datang dia pergi dia sembah tu, lembu mas. Dia nyebrang sana dia nampak ada orang pegang patung. Aku cantik patung tu. Jadi bangsa subsidi ni bangsa yang lemah. Mentally, physically, semua lemah. So tengok nak Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat bukan dia tahu. Dalam solat tu setengah daripada jemaah pingsan kelaparan. Apa? Buat tak faham je, buat kering je. Nabi Abu Hurairah berguling-guling kalau kita tengok. Lapar buat tak faham je. Apa tu biasa je. Tak, pasal inilah proses iman masuk dalam hati. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirina akbarakum. Ini ayat proses wajib, iaitu untuk iman masuk nanti mujahadah dan sabar. Susah payah dan sabar. Jadi untuk kita jadi orang yang kuat, kita kena memproses mujahadah ni kesusahan. Dan sabar. Usaha aja tak cukup. Pasal ada satu kisah tu sama ada orang sama-sama berjihad dengan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat beritahu dia ni dia syahid, mati. Rasulullah dia neraka. Kenapa? Pasal apa? Pasal dia dah tak tahan kesakitan, dia bunuh diri. Tak sabar.
Jadi sabar tu proses wajib untuk rasa cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala tu masuk dalam hati kita. Kalau tak dia masuk otak aja. Dia pemberat dia mujahadah dan sabar. Yes. Otherwise kita akan jadi macam ChatGPT. Kita tahu semua. Kan? Kita ada PhD, pakar akidah. Tapi ajak jadi Samit Nawasana. Betul. Kan? Jadi dia Allah yang tengok mujahadah dan sabar. Jadi yang tadi kata apa dia? Yang ini ni, yang G3 ni dia lahir dari melalui kesusahan. Dia pasal cerita kat Brunei tadi kan. Sana senang. Gitulah juga kita tengoklah kat sini, kita seneru kita. Siapa yang bunuh ni? Orang yang dia ambil subsidi je. Yes. Masuk kat dalam dia. Dia bagi subsidi, dia tak belajar pattern. Pattern repeat itself. Kan? Dia kena bagi susah. Baru ada cash sikit. Selagi diulur je, kita indirectly kita ni jadi banyak macam Bani Israel lah. Semua orang salah, semua kita tak pernah menyalahkan diri kita sendiri. Yes. Dan kita takkan maju. Kita takkan keluar daripada kepompong kita. Kita akan jadi macam pokok yang nak hantar pergi ke mari tu. Kita tak kuat. Resilient tak ada. Jadi untuk jadi G3 dia kena lalui proses tadi. Untuk membentuk kualiti tadi. Untuk membentuk reputasi tadi. Yes. Untuk membentuk keupayaan tadi. Dia tak ada. Dia bukan sekadar percaya je. Percaya okey. Ni gabungan yang salah lah kita cerita kan. G2 dengan G3 kan. G2 dengan G3. Okay, G2 nak bagi G3. Kadang-kadang G2 ada banyak kes G2 bagi G4 kan. Dia tengok orang ni kerja rajin, tapi dia tak ada keupayaan. Dia ada kepercayaan tapi dia tak ada keupayaan. Memang kerja rajin tapi dia tak ada movement intelligence. Salah satu syarat untuk jadi G3 dia kena ada movement intelligence. Apa tu movement intelligence? Dia tahu macam mana nak gerakkan duit. Dia tahu nak tolak sana, nak tolak sini, dia faham. Movement intelligence. Nak gerakkan duit. So, saya tengok dekat social media banyak orang tu kata dia kerja keras, dia kerja kadang-kadang 3-4 kerja bapak kerja permanent, part time, kena buat Grab lagi, kadang-kadang buat Lalamove kan. Kita tak salah itu rezeki dia, tapi ramai orang bekerja keras sepanjang hidup dia tapi masih gagal lagi mencapai money freedom atau kebebasan keuangan. Kenapa tu? Okey, kita cerita pasal money freedom tu apa dia? Definisi dululah. Bebas, tak ada hutang. Sebenarnya kalau kita tengok aliran masuk kita tu lebih besar daripada keperluan kita. Yes. Definisi yang satu. Yang satu. Definisi tu lah. Lagi satu kita kena tambah lagi. Tanpa perlu kita hadir untuk dapat duit tu. Macam mana tu? Itu money freedom. Kan? The money freedom. Tanpa kita perlu ada duit. Dia dah masuk. Tapi kita kena duduk untuk duit tu masuk. Kita kena bagi masa. Itu tu tak freedom. Yes. Yang pertama sekali dia aliran masuk tu lebih besar daripada keperluan kita. Benda ni subjektif. Katakan kita nak freedom kan. Kalau kita Braveheart. Freedom. Siapa? Mel Gibson. Freedom. Money. Freedom. What is money Masa freedom? kuda tu ke? Masa kuda tu? Masa yang dia nak kena. Tu. Tapi bang dia pegang kompak. Tak pegang kain tu. Ni isteri dia tu kan. Apa nama? Freedom. Minum dulu. Tapi budak-budak sekarang tak tahu cerita Braveheart bang. Cerita Braveheart orang tak tahu apa tu. Ada taruh pimpin Kan? Okay. Nanti kita pasal pimpin. Jadi pertama sekali aliran masuk lebih besar daripada keperluan.
yang kita nak beli. Yang kita kena, yang kita perlu, dan masa tu masih dependent sebenarnya. Ni kalau kita pergi ke intermediate, dia ada Python flow score. Nah kita nak mengira aliran tu, aliran duit tu. Python flow score tu maksudnya kita nak masuk satu-satu industri ataupun platform ataupun perniagaan tu, kita tengok kat mana shilling dia. Kita ni dah sampai mana? Duit yang mengalir tu kadang-kadang kuat kerja sama. Bahasa kerja tu sama susah. Tapi yang satu ni dua-dua sungguh-sungguh, bukan dua-dua sama. Tapi disebabkan dia berada dalam aliran yang lebih deras, dia dapat duit lebih banyak. Yes. Jadi pengiraan tu, aliran tu belum lagi wujud dalam mana-mana buku kewangan. Dalam Python money theory kita. Yang asas ke yang intermediate? Intermediate lah. Nak belajar yang ni, kalau tak faham yang ni, tak faham yang tu. Dia tak boleh pergi level tu. Kalau tak, nanti dia tengok situ kan. Dia tengok apa? Tengok intermediate terus ke sana kan. Dia wal fadam fasiru tumpuk tai unta. Dia tengok baca. Dia tak pandai, tak faham. Dia kena baca ni kan. Dia buta money Python. Dia tak faham pasas. Dia tengok apa benda ni. Itu yang keluar wal fadam fasiru. Kan. Jadi yang tu. Tapi yang kena masuk kat sini dulu. Itu. Jadi yang soalan tadi, kenapa buat sampai 23? Pertama sekali, itu bukan penyelesaian dia. Masih tetap lagi menjual masa. Yes. Terperangkap dengan masa. Terperangkap dalam tadi sebagai pemecah batu. Dia nak batu lebih, kena buat kerja lebih. Dan sedangkan badan kita ada keupayaan yang tertentu, satu limit hal yang tertentu. Kita over limit dengan badan-badan kita rosak. Kan? Jadi itu bukan jalan penyelesaian. Buat 2-3 kerja. Dia kena tukar cara berfikir dia tu. Bahawa untuk dapat duit lebih, aku tak boleh jadi pemecah batu. Aku kena jadi saluran duit. Yang mana duit mengalir melalui aku. Daripada situ, mindset ni kena tukar dulu. Dia tukar yang ni, baru boleh kepada tindakan-tindakan yang seterusnya. Akidah kena betul. Betul akidah lu. Pemikiran tu kena betul. Cara berfikir tu. Jadi macam mana? Caranya keluar daripada kepompong J4 masuk kepada J3. Daripada J3 dia ada checklist untuk jadi J3 ni. Kan? Dia kena ada checklist tu, ada dekat intermediate kan. Ada checklist. Dan penuh checklist ni, you are J3. You are J3 dan boleh pergi prospek. Bukan perlu pergi prospek, G2 nampak. Dalam intermediate tu, saya ajar macam mana mendokumentasikan kita punya track record, bukan atas kertas pada diri kita sendiri. Orang tengok, duit dah. Dia ni duit Dia ni duit. Saya mana pitching ni? Pitching tak ada. Batuk 2-3 kali je. Batuk 3 kali bukan kan? Itu keadaannya. Kan yang sekarang pitching sebenarnya ada, saya masuk satu course lah dulu. Saya tengok lah, nak tengok. Saya tak mahu cakap lah. Dia ajar buat pitching. Which is wrong. Kau pergi unjuk depan, orang cerita belakang tu. G3, G2 nak invest, dia bukan nak tengok ke depan tu. Orang tak invest ke idea. Track record. Macam mana duit tu boleh ni. Walaupun sikit, tapi nyata. Cerita idea, orang tak invest ke idea. Idea boleh naik ke marit bang. Itu yang kata, itu yang gajah pun boleh terbang. Pasal dia unjuk. Dia bukan ke belakang. Kita cerita ke belakang. Siapa aku? Apa kemampuan aku? Reputation. Apa keupayaan aku? Apa yang aku dah buat? Itu sebenarnya orang tengok. Bukan idea. Idea siapa pun boleh cari EBT banyak. Sekarang pakai cloud lagi lah, dengan Kimi lah, dengan macam-macam. Combine macam-macam boleh keluar. Idea.
Itu pun bukan, kalau daripada ChatGPT pun bukan idea kita, idea orang. Dia sok sana, sok sini. Ni aku punya idea. Tak ada. Tapi yang ini, insyaAllah, idea saya sendiri. Itu yang kita nak dengar. Idea Python Money Theory. Kan? Jadi, itu sebenarnya. Jadi yang kerja 3-4 year, okey, Alhamdulillah, bagus kerja dia. Kita jangan cakap buat dia buat kerana desakan. Ada perut yang nak diisi. Betul. Ada bil yang nak kena bayar. Yes. Dan dia terpaksa buat. Yes. Dan saya respect dengan orang yang ini. Kerja keras. Kerja keras saya dah lalu zaman ni, semua ni. Tapi pada masa yang sama, tambah betulkan minda kita. Dia kena ada limitasi lah, kan? Maksudnya kita apa? Kita cuma buat macam mana yang anda buat sekarang, tapi betulkan minda, mindset, pergi ke arah macam mana nak mendokumentasikan perkara-perkara yang patut untuk melayakkan kita jadi G3. Sehingga G2 nampak kita dia pump duit. Mindset kita jangan ini sementara. Aku nak duit lalu melalui aku. Duit lalu duit lalu. Ya, duit dia bergerak. Kita tahan untuk melepaskan sebenarnya. Ini statik. Kita boleh tahan pangan. Tak boleh. Sungai lalu kan. Kita tahan untuk dilepaskan. Itulah duit. Oh, itu yang orang kata investment kan. Mana tengok apa nama Warren Buffett. Mana dia habiskan duit dia dekat barang yang susut nilai. Dia faham tentang duit dia. Dia ada berapa bilion pun, dia tengok nombor je. Dah tengah duit tu tengah berpusing. Rumah dia pun sikit je, kecil je. Kan? Itu orang yang paling faham pasal duit. Dekat dunia. Invest. Dia invest. Dia pusing je. Dia ambil sekadar keperluan je. Dan keperluan tu, dia dah kalkulate dah. Keperluan apa? Keperluan aku sekian banyak. Kan? Dia ambil sekadar dia, itu aja. Nak buat dia banyak buat apa-apa. Itu orang faham pasal duit. Kita cerita sekarang ni lah pasal Warren Buffett. Kan? Tengok. Mark Zuckerberg. Ada nampak tunjuk dia mewah-mewah. Pakai t-shirt bang. Pakai t-shirt T20. Tak ada. Tak ada. Pasal dia tahu. Dan dia bukan pakai duit dia pun. Dia invest. Dan kita menahan duit tu untuk melepaskan. Untuk invest tempat lain. Tempat lain. Itulah kaedah. Kita kena faham bahawa duit itu adalah objek dinamik, bukan objek statik. Bergerak. Dia tak boleh ditahan. Maksudnya kalau simpan duit dia beku lah. Beku. Simpan duit, dia punya nilai dia susut. Ada inflation. Betul. RM100 dekat sekarang dengan RM100 tahun depan tak sama dia punya barang yang kita boleh beli. Simpanlah duit. Tak boleh. Jadi kena dialihkan supaya digerakkan supaya nilai dia bertambah. Pasal setiap hari kerajaan tu print duit tau. Yes. Bukan kerajaan, bank negara print duit. US dollar lagi print duit banyak. Kan? Masa nak menampung supply yang ada orang pakai duit. Perang semua kan. Dia print je. Jadi kena faham, duit kena digerakkan. So dalam buku ni ada ajar lah macam mana nak gerak dia. Modal asas ni. Ada. Okay. Tapi untuk lagi dalam, untuk lagi jadi intermediate. Yang takkan boleh pergi intermediate kalau tak masuk ni. Python Money Theory ni. Yes. Okay, Bapak Python nak tahu, adakah sistem pendidikan hari ini lebih banyak melahirkan pelaksana berbanding pencipta peluang? Jujur. Jujurnya bukan kat Malaysia lah, satu dunia. Satu dunia mereka ni ini pasal pelaksana dia nak pakai ramai. Nak pekerja toki seorang je. Pekerja ramai. Jadi dia produce lah banyak pekerja. Kan? Tapi sebenarnya kalau kita jangan salahkan siapa. Kalau the moment kita salahkan kerajaan ke siapa-siapa ke, kita akan maju. Jadi sekarang ni sistem pendidikan kita tak apa, pelaksana know how. Dalam kita dalam duit ni, know how menjadikan anda bagus dalam satu-satu bidang. Specialist.
tapi anda tak boleh buat duit. Hmm. Know who Hmm. membuatkan anda boleh buat duit. No. Jadi bukan know who saja, know who and know how. Dia combine lah. Combine. Jadi know who sebenarnya lebih penting daripada know how. Dua-dua kena ada, tapi kena lebih ke know who. Terus kan perlu hanya belajar Social interaction. Movement intelligence tadi tu. Kena ada movement intelligence, kenal orang. Nak tahu, nak belajar betul-betul kenal orang, keluar tablik. Memang keluar. Memang kena. Keluar 3 hari lah. Apa barang 3 hari 4 bulan 4 bulan. Aduh. So budak 3 hari dapat apa? So remaja yang lepas SPM tu keluar 4 bulan. Tak, sekarang remaja dengan doktor keliling dia. Baru dia. Semua orang kena keluar, aku tak payah keluar. Okay. Betul. Kan kita pergi door to door tu, kita belajar orang. Guys semua kan. Kita jumpa orang, kita read kan saya alhamdulillah lah kita kenal orang ni, kena berjumpa orang. Jadi ambil sub khidmat tak, maksudnya kita bila untuk kenal orang bukan kat buku. Real Untuk kenal orang kena jumpa orang. Dan berniaga kena jumpa orang. Kita berniaga dulu kan. Kan. Buat buku boleh, betul. Tapi feel tu tak ada. Rasa tu tak ada. Apa beza manusia dengan ChatGPT? Manusia melalui experience. ChatGPT dia tak ada perasaan. Dia boleh jawab semua soalan tapi dia tak ada perasaan. Jadi dia rasanya perasaan tu kena ada dengan manusia. Ini yang sebenarnya menggerakkan duit. Emosi. Perasaan dia, kepercayaan. Rasa tu kat mana? Rasa tu dalam hati. Rasa sakit, rasa suka, rasa cinta, rasa percaya, itu semua rasa. Yang tu komponen rasa tadi tu lah. Kan? Macam mana nak datangkan rasa percaya orang kat kita? Macam mana? Itulah tadi. Kena banyak berjumpa orang dan kena tunjukkan kita punya bukti. Kita punya track record. Orang tak invest pada idea. Orang tak invest kat idea. Memang dulu saya dah lalu dah. Idea gitu gini. Proposal macam-macam. Tak proposal, tak ada. Proposal siapa-siapa boleh buat. Track record boleh buat. Yang boleh di verify. Itu sebenarnya. Dan verify, dan semua orang tahu. Itulah reputasi. Kita nyetar record, yang semua orang tahu. Itulah reputasi. Right. Dan reputasi ni kita belum sampai, dia dah sampai dulu dan dia bercakap dan dia dah yakinkan kita punya investor. 90% Datang tu buat syarat je. Ya, saya setuju. Masya Allah. Alamak. Saya pernah dulu. Berapa investment tu? Adalah masa saya umur 26. Saya masa tu dah G7 kan. Kontraktor. Kontraktor G7. Tu dah juta-juta punya projek. G7. Kan. Buat bangunan? Construction lah. Jadi biasa kalau deal kan lambat lama kan. Saya datang 5 minit je deal. Dekat New World Hotel. Invest terus. Maaf, setuju. Reputasi Reputasi. Datang jumpa. Untuk dia dengar cakap saya cakap ya je. Reputation dengan satu company Subcon. Dia paling listed company lah untuk jadi subcon saya lah. 26 dah ada G7. Uish, sekarang apa umur apa? 56. Uish. 30-40 tahun. 30 tahun. Dah ada. Masa tu G7 baru diperkenalkan. Masa tu PKK kelas A. Kan PKK ni tak tahu lagi. Saya pun dah lama. G7 je. G7 ya. G1 sampai G7. Saya masa tu saya pengarah PKK saya baik. Baik pengarah PKK saya cakap. Masa tu G7 ni diwujudkan ketika pasal nak jaga kita industri pembinaan kita ni. Pasal isu Highland Towers runtuh tu. G7 tu. Jadi saya cakap Haji punya jabatan ni kena telan dengan G7 ni. Tak, dia fungsi lain, aku fungsi lain. Tengok lagi. Mana ada dah sekarang? Kau pakai G7 je. Saya cakap dulu lagi.
Dia fungsi bertindih. Dan sebenarnya G7 ni untuk jaga kek Melayu, PKK ni untuk jaga kek Melayu. Sekarang ni masuk kan. Saya pakai merit sama je. So berapa juta value dapat kontrak masa tu? Oh, masa tu jangan cerita. Umur 26. Cerita lah 26 bagi supaya naknya tu beza, tu bagusnya, itu tak bagusnya meniaga dengan politik ni. Itu sekejap lagi topik lagi. Tanya berapa juta dapat umur 26? Ada banyak juta-juta lah. Juta. Oh, 26 dah 7 juta. Kan. Dah pegang kita tak pernah nampak lagi. Umur 80 tak nampak lagi juta lagi. Tapi tak adalah kita cakap kita ni T20. Aduh, itu podcast ni yang cakap Iskandar ni. Dia biasa-biasa je. Pasal kita akan masuk kubur yang sama. Betul. Kan? Kita kena, the moment kita naik, Allah tak suka. Allah tak suka, tak ada siapa kita di sisi Allah SWT. Tu. Tapi Abang Paipon buat business real. Kontrak construction. I mean lah, orang tu cerita pasal lain lah, traders whatever. Tapi G7, umur 26, mana you dapat idea semua waktu tu? You masih muda lagi kot. Saya banyak bercampur. Social tadi cakap. Saya banyak bercampur. Bercampur orang. Saya bercampur. Tak ada rumah main komputer lah. Tak ada rumah main komputer lah. Macam mana campur? In fact, saya jadi ahli jatuh konsep penaja untuk tubuhkan parti baru masa umur 24, 25. Pasti. Tak jadi. Ada lah. Jangan nak cerita politik meh. Kam. So parti politik apa yang abang sokong? Sekarang tak ada. Kenapa? Nanti kita cerita lagi dia kan. Apa masalah politik sekarang ni sebenarnya? Apa masalah orang politik sekarang ni sebenarnya? Masalah politik kita ingat cerita masalah orang. Okay. Kalau kau nak cerita politik, kalau saya boleh cerita. Mechanics politik. Mechanics politik. Politik yang sekarang ni. Sekarang ni berbeza dengan politik yang lepas. Macam mana tu? Semua tak boleh bergerak solo. Siapa bergerak solo, next election, cantas. Bukan. Jadi lauk. Kenapa? Pasal semua tak boleh gunakan isu yang lama. Semua manifesto yang lama semua tak pakai. Yes. Siapa dia? UMNO dah tak boleh. Dia dah duduk dengan DAP. DAP tak boleh. Masa Malaysia itu tak jadi lah. Kan duduk dengan UMNO. PAS pun sama, Bersatu pun sana, PKR. Dah sampai dah Anwar Ibrahim dah jadi PM. Dah hilang dalam steam. Apa lagi? Buah nak pakai. Reformasi ada. Reformasi apa hal? Dah jadi PM kan nak apa? What have you done for this 5 tahun? Sama je. Baik Najib. Ekonomi kita bagus. Baik Najib. Baik zaman Mahdi. Apa hal lah yang kata ni kau nak tunggang dah ada. Dah ada sebab dia. Itu kalau saya dah buat analisis dalam menggunakan Paipon power theory. Kan? BN tak jadi kingmaker. Tahu kingmaker saya apa? JP. Borneo. Oh, Borneo. Pasal saya dah calculate semua. Gabungan ni, gabungan semua dia gabung takkan dapat satu parti pun yang dapat ataupun satu gabungan daripada Semenanjung yang boleh dapat majoriti mudah. Tak ada satu kan? Tak ada satu. Even PKR lah sekarang. PKR, PA campur itu, campur ini, gabung, lawan ni, tak dapat. Ni, tak dapat. UMNO, BN campur PAS, tak dapat. PAS tak boleh? PAS tak dapat, dah calculate. Even though saya dah calculate dah semua. Dah tunjuk. Tak dapat. The kingmaker is Sarawak. Sabah. Come to me, you will become the king. Before you see the king. Yeah. So apa orang politik kena buat sekarang? So pertama sekali dia orang kena kembalikan identiti dia masing-masing. Sekarang ni masa PRU yang lepas, masing-masing kita panggil, ada satu term yang saya tak tahu ada orang lain pakai atau tidak. Power debt. Okay. Masing-masing meminjam kuasa masa hadapan. Bersilang-silang. DAP peminjam untuk PKR peminjam, Amanah peminjam, BN UMNO peminjam untuk wujudkan kerajaan madani yang sekarang ni.
kita panggil power dad. Dia pinjam masa depan. Pada terpaksa korbankan. Dan siapa yang react dulu, dia yang menjadi pemenang. Dan saya tengok BN react dulu dan pas dah start buat movement. Dia tinggalkan bersatu. Oh, dia tinggal bersatu dah? Bahkan dia buat dah ceraikan bersatu. Oh, dia bergabung dengan siapa? Dia nak kahwin dengan pasangan barulah. Bersama? Tak ada apa barang bersama. Kan? Bersama. Anwar naik, dia tubuh parti pasal dia tengah menang. Ini kan lagu kan. Siapa nak menang, siapa nak ikut. Kan? Kan? Muhyiddin buka buat parti pasal dia tengah TPM. Timbalan pun kau kalah. Kau nak buat parti macam mana? Kan? Itu simple calculation je. You are loser. You are loser and make other people loser. Mungkin Rafizi marah kat saya ke? Tak, this is for your analysis. Ini research. Kan? Idea. Okay, dia cerita pasal idea dia. Saya cakap, track record kau apa? Reputation kau apa? Tak, track record kau kalah. Dia track record versus idea, track record menang. Saya nak idea saya. Orang banyak idea ni, dia gebang je. Let the history repeat itself. Let the reputation speak. Sebenarnya. Okay, so kita cerita pasal politik tadi kan. So Johor ni macam mana? Johor sebenarnya UMNO lah khususnya. Bukan BN. BN ni MCA, MIC kita tak boleh salahkan dia. Salahkan pengundi. Pengundi bukan Melayu ni macam burung. Dia tak payah. Yang strategi UMNO saya nampak, dia pertama sekali berjaya. Dan saya bukan menyebelahi mana-mana pemerhati atau saya tengok apa nama dia punya political mechanics dia saja. Datuk Seri Zahid Hamidi is the best strategist. The best leader untuk UMNO ketika ini. Kenapa tu? Dia banker kan? Dia banker sebenarnya. Asal-usul dia banker. Dia chairman apa dulu? Dia kertam lah dulu. BSN. Chairman. Bab utang-utang buat loan apa dia semua terror lah. Buat refinancing apa semua terror. Kan? Dia memang hebat lah. Habis dia buat macam tu. Dia beli dia ni. Dan sekarang dia jual bayar balik. Sekarang dekat Johor ni sebenarnya adalah pembayaran hutang. Loan yang dia buat. Power debt yang dia buat. Sekarang ni. Dia bijak dan dia buat dekat kubu dia dulu. Start UMNO Johor. UMNO Johor dulu. Untuk kembalikan identiti. Yelah, UMNO tertubuh di Johor. Tak kembalikan identiti UMNO. Kan? Pasal yang dulu dia dekat dalam dua keterpaksaan. Dia berada di titik terendah. Yes. Dan penubuhan kerajaan. Dalam keadaan tu tak ada, jangan cakap lah. Kita tak ada duit, kita pinjam. Kan? Untuk kelangsungan hidup. Sekarang dia dah start bayar balik. Siapa yang bayar balik, dia menang. Bayar. Dia bayar balik. Dan dia tak boleh pergi go solo. Go solo jadi lauk UMNO. Pasal semua dah tak ada buah. Nak cerita apa? Nak cerita apa lepas ni? Untuk next election. Cerita apa? Cerita pasal Melayu. Ya pora. Kan? Orang cakap pora je. Cerita pasal Islam. Semua orang cakap pora. Semua parti rasa dikhianati. Yes. Semua parti, semua pengundi daripada semua parti terasa dikhianati. Itu sebab riset pada ini memang cantik punya PRU ni. Wah, ni tengok.
Reset terus semua. Reset semua. Kan? Dan kenapa Anwar tahan? Apa nama? UMNO dibubarkan. Bergabung. Kan dulu kan, Mahathir nak bubar, Anwar yang tahan. Tahu saya apa? PKR hidup kerana perpecahan Melayu dengan perpecahan Melayu dia boleh hidup. Kalau dia bersatu, mati ya PKR. Yes. Very smart Dia ni. So sekarang bersatu mencup. Ni Satu boleh pergi jauh dalam perkiraan 5 point power. Dia kita tengok pasal bersatu ni macam UMNO yang dulu. Dia kesilapannya tumbangnya UMNO yang dulu ni sebab Mahathir dia punya gravity dia kuat sangat. Gravity dia semua pergi ke satu node. Semua melakukan satu node. Dan gravity yang kuat sangat ni bila dia tak ada dia jadi vacuum. Dan itu yang berlaku pada bersatu. Berbeza dengan PAS. PAS paling steady. Bakar umbi. Tukarlah siapa pun, dia tetap steady. Dia dikubur. Fortress. Dia fortress. PAS steady. Dan Adi Awang, Tuan Guru Haji Adi Awang, the best leader. Kita ada best leader ni. Anwar Ibrahim best leader. Bukan saya nak mampu pasal ada dia track record dia. Dia ceraikan satu gitu ya. Saya tahu lah. Dia nak kahwin lagi satu. Kan? Saya nampak. So adakah PMX akan sekali lagi daripada perkiraan power 5 point power ni, the next ni kita akan buat satu profesi ni tak. Dia 50-50. 50-50. Kalau ikut keputusan apa ni, kalau ni 50-50. Pasal nanti masing-masing dalam 90 kerusi je. Dekat Semenanjung. Maksimum lah. Dia tengok, saya dah buat analisis. Telefon tengok telefon. Kalau ini campur ini campur ini campur ini sebenarnya tak ni kan. Ya. Boleh ya. Jap. Ada spek dah tua ni. Pasal mana? Ni dia. Ya. Sekejap malam tadi sebelum tidur ni. Okey ya. Okey. Jadi saya dah buat 5 keadaan. PH campur BN campur PAS, BN campur PN, BN PH. Semua itulah ada 5 keadaan. Semua tak dapat majoriti mudah. Melainkan berkahwin. Melainkan Borneo. Kingmaker Borneo. Kingmaker Borneo. Dan Borneo dekat Sabah Sarawak ni tak nak campur. Hang Semenanjung, hang selesaikan masalah. Aku nak tenang-tenang dekat sini. Bagus. Siapa pun ni who can offer us better, you are the king. Dulu Sabah Sarawak FD, fixed deposit kepada Barisan Nasional. Berapa lama? Tapi sekarang Kingmaker. Tak ada. Dulu kan. Sekarang we are different. Premier Sarawak bagi tahu we are different now. Dia agak Sarawak macam king ke. Baguslah. Leader bagus untuk Sarawak. Baik untuk Sarawak. Dan yang menang adalah rakyat. Kita. So diorang tak boleh terlampau ego dengan power dia. Lepas tu yang si sekarang ni apa yang si siapa PMX buat? Dia nak buat macam mana? Pernah dengar cerita Piramli ya? Apa nama cerita apa tu? Cerita Pendekar Bujang Lapuk.
Alik Kan Alik Wamil. kayak tu yang dapat surat tu. Aha. Pendekar punya lapuk dapat surat tu. Okey. Mula-mula bagi Kak Aziz dulu kan. Bagi Kak Aziz. Tersebutlah kisah Taib. Sang kecil berjumpa dengan Fir'aun. Mana pakai Fir'aun dah. Ya, okay. Dia tak boleh baca, tak pandai baca. Yes. Lepas tu kena kat apa nama Sudin. Sudin dia tengok. Oh, ini sekali cakap Arab dah. Dia cakap Arab apa? Kan? Wal fadang fasiru tumpuk-tumpuk tai unta. Piram-piram ambil. Dia baca. Tengok. Halus sangat tak nampak. Itulah yang berlaku dah lepas. Semua tak boleh bentuk kerajaan. Piramid apa? Dia dah predict lama. Lama dah cerita. Halus je bahasa. Halus. Lepas tu, kan? Okay, dia cakap, kan? Tidur. Masing-masing nak jumpa perempuan tu kan? Bangun. Nak pergi mana? Itu yang berlaku dekat dalam kabinet. Yes. Kan? Fikir anda macam ni. Dia pergi kata, nak ke mana? UMNO nak macam ni. Nak buat apa? Jadi, tak bergerak. Siapa pun jadi PM. Lepas tu sekarang jadi macam ni ya. Nak ke tak boleh, itu tak boleh, ni tak boleh. Ni kerajaan yang macam ni ada baiknya, ada check and balance bagus. Tapi tak boleh terlalu banyak check and balance tak boleh bergerak. Kan? Semua sampai ke subuh tak dapat pergi. Itulah isu Rohingya sampai sekarang tak settle. Semua isu. Pasal tak ada ni kata pemutus. Dan benda ni 3-4 election tak selesai. Lama tu. 3-4 Sangat ada satu parti yang dominan. Parti Paipon. Tak payah, kita nak masuk lah. Kan? Kita nak berniaga. Kita analisis. Bukan money and power. Power tu. Power, saya sebenarnya buat analisis tu. Memang money and power. Tapi saya tulis tu, sebenarnya saya berat untuk saya guna, tapi berat untuk tidak rilis. Pasal ni jadi little weapon, deadly weapon. Yes. Bila kita jual, dia jadi deadly toys. Jadi saya internal use lah untuk anak-anak saya je. Kalau nak cerita dia punya second layer untuk apa ni boleh lah, tapi untuk engine dia saya tak jual lah. Tak boleh bahaya sangat. Deadly weapon. Saya jual lah PMT ni untuk orang jadi kaya, Piper Money Theory ni untuk mudah orang sebab kaya. Tapi untuk power ni saya rasa bertanggungjawab lah. Kan buat apa salah guna. Piper Money Theory tu kita apa. Kau kaya boleh tolong orang kan. Ni untuk jadi untuk boleh guna kat semua area. Bukan dalam politik je, dalam tempat kerja, tempat itu. Pasal saya nampak saya buat susun secara dia punya engine tu secara matrix, nampak ni apa nampak. Kenapa abang buka restoran? Sebab benda ni dah boleh buat duit dah. Kenapa kena buka restoran nasi Paipon? Saya buat sebenarnya saya nak develop track record. Saya nak develop sistem tu. Lepas tu saya jual sistem. Bukan jual nasi. Saya dah bincang dengan satu konsultan yang dah jadi kan. Yang dah buat jadi konsultan untuk menaikkan beberapa restoran terkenal kan. Jadi saya tak boleh sebut nama dia kan. Dan next step saya nak buat franchise nak ambil dia sebagai konsultan saya, nak restructure balik di menu, persembahan apa semua.
Adakah nasi Paipon ni akan menjadi satu fenomena di seluruh negara? InsyaAllah. Itu memang saya nak buat itu. Sekarang ni ada berapa banyak? Baru satu je. Satu je. Ada banyak orang nak ajak. Ini saya cakap tak boleh. Dalam buku ni saya akan langgar saya punya rules sendiri. Kan? Keupayaan dengan modal dia kena setara. Kan? Kalau keupayaan rendah, modal besar, sistem kolaps. Yes. Kan? Ataupun keupayaan tinggi, modal kecil, macam lampu lah, malap. Jadi saya kena develop saya punya keupayaan dulu. Sistem. Sistem, tak record, apa semua ni. Kemaskan ni dulu. Tak, modal tak cari. Orang akan invest. Orang tengok kita duit. Orang tengok kita duit. Berapa masa nak buka lagi cawangan nasi Paipon? Tak, saya nak kemaskan ini dulu. Kita tak letak masa. Saya letakkan dia punya spek dia. Ada certain kriteria yang kita kena masuk ISO 9002 dulu. Proper tu. Memang kemas barulah boleh jauh. Adakah Paipon Money ni akan jadi satu akademi satu hari nanti? InsyaAllah. Pasal saya bukan market ini satu untuk ni, lepas tu saya nak pergi Indonesia. Kan? Satu Asia dulu. Kan jual. Ni. Ada English version kan? Ada English version. Bukan masalah bahasa, masalah marketing. Bahasa kejap je. English bahasa apa semua boleh buat. Boleh saya ni. Dan untuk market Europe saya tak boleh buat macam ni. Nipis ni. Tebal sikit lah. Bukan tebal banyak Pasal dia orang suka membaca. Kan? Ini pun tak baca orang kita. Ini pun kalau saya buat macam ni mampai tak baca. Kalau boleh. Tapi disebabkan sebenarnya saya dah buat ni dalam 20 muka surat je. Dah buat bentuk poin. Pasal saya punya coach beritahu jangan. Saya nak buat marketing ni saya pakai coach. Kita kena ni. Dia kata kena banyak sikit. Kan? Itu saya ikut je. Kan? Kalau ikutkan saya nipis je. Kan? Macam saya mau masak ni kan. Datang kat saya masak ni 2 hari tak pandai masak. Oh, sistem tu. Ada SOP. Maksudnya senang lah dapat sampai bekerja. Menang. Dia ujuk kat SOP barulah kita boleh duit mengalir. Janganlah nak jadi pemecah batu. Betul. Aduh. Macam kedai Tom Yam kalau air raya haji je habis tak boleh makan. Sebenarnya kalau kita tengok betul semua tu boleh di SOP kan. Yes. Semua boleh di duplicate. Ada cara lah. Buatlah satu sistem saintifik ni. Berkira, bersusun, apa ni kan, ada kaedah dia. Abang Paipon kan, tadi kan kita cakap pasal umur 26 you grad electrical engineering, and then umur 26 dah ada company G7, you buat kontraktor dan sebagainya. So jika yang mendengar ni adalah graduan yang baru saja nak graduate, nak membina masa depan keuangan yang lebih baik kan, apa nasihat abang tentang pertama yang mereka kena buat? Pertama sekali dapat degree ataupun tak kisahlah kerja kena dalam kepala otak. Kerja bukan nak dapat duit tu. Duit tu yes. Bukan nak dapat duit tu saja. Dan kita kena letak limit kerja tu sampai bila. Kerja tu untuk develop keupayaan. Dan belajar untuk dapat dalam waktu ketika acquire movement intelligence. Kerja tu sementara lah ni. Kerja. Pasal kalau tak kita tak ada praktikal. Kan? Know-how penting. Kan? Belajar tu penting, kena ada know-how. Kan? Dan know-how saja tak cukup. Kena know-how. Tak kisahlah apa. Saya ada kawan saya seorang tu. Setahun berapa ratus ribu. Dia beli barang tender je. Dulu dia kau bank kan, bukan bank ni dah. Kali ada banyak tolong ada seorang customer dia tu lepaskan dan dia tak ambil duit kan, apa semua. Jadi bila dia berhenti kerja,
pada bank ni, Cina tu ajak ambil dia kerja, buatlah, kena berniaga. Dia betul je dah jujur punya. Know how je isi borang tender, habis duit kat situ beratus ribu. Beli orang tender je. Beli orang tender dululah saya visit apa semua kan. Sekarang punya tender saya pun tak tahu kan. Sekarang online dia ke apa? MOF MOF kan. Tender ni habis gitu je. Pasal dalam construction know how je. know who tak ada, you are nobody. Dia kena ada manis-manis. Tak kisahlah kerja besar ke kecil. Yang kecil cara kecil, yang besar cara besar. Yang kecil, juruteknik pun nak pasang pun, aduh, ini salah ni. Ini juruteknik, bukan engineer. Ada je salahnya, kan? Lepas tu kalau yang besar tu dengan safety punya staff datang dari mana-mana kan, ada je salahnya. Macam memang dia bekerja cari salah je. Memang ada salah lah. Jadi jangan no riba. Dalam buku saya, no riba, no corruption. Pasal saya kalau ni saya ada tunjukkan dia punya calculation what is riba and what is corruption. Very complete semua ada. No riba, no corruption. Riba riba adalah corruption dalam sistem kewangan. Dan corruption adalah riba dalam sistem kekuasaan. Very deep. Ini lain buku financial ni sebenarnya. Nak tahu tak? Sebab kalau financial dia cakap pasal duit, dia masuk riba, masuk corruption semua. Ni lain ni daripada yang lain. Okay. So nak dapat buku ni kat mana? Beg kuning. Type apa? Python. Python jumpa lah. Saya dalam TikTok saya seorang je pakai Python. Dia ada Python dekat Python Sdn Bhd ataupun Python official. Beg kuning Beg kuning. Di Python Sdn Bhd. Okay, tadi kita dah masuk monetary, duit. Kita cakap pasal power. Boleh sentuhkan sikit pasal akidah religion untuk orang-orang nak dapatkan duit, dapatkan power, sikit pasal rezeki dari Allah. Cerita sikit dekat masyarakat. Rezeki dari Allah. Ini sebanyak mana pun begitu, itu sebenarnya itu yang saya cerita pasal dalam ni pun saya letak link. Pasal saya takut sebenarnya dalam saya menyebarkan ini fahaman mazhab Python money theory ni. Saya takut orang yakin kat duit. Bertuhankan duit. Dia kalau gini takut saya. Jadi pada masa yang sama saya siapkan dulu kerangka 3 asbab. Supaya dia macam ni lah. Kita makan sebenarnya bukan makan yang bagi kenyang, yang bagi kenyang Allah. Betul. Kan? Makan ubat pun bukannya. Ubatnya. Jadi yang kita nafikan adalah kuasa makanan tu. Yang kita nafikan adalah kuasa obat itu. Kerana kesembuhan dari Allah. Makanan kenyang tu dari Allah. Bukan dari obat, bukan daripada makanan. Dan kita tidak menafikan amal makan obat tu. Amal makan tu. Amal makan tu kena buat dengan susunan yang betul. Itulah syariat. Jadi sekarang ni kita cerita pasal syariat. Python money theory ni kita pasal syariat. Jangan lupa. Sebenarnya akidah tu jangan lupa. Yang bagi rezeki tetap Allah. Itu akhirnya dia statik ke, dia dinamik ke, itu semua dari Allah. Dia yang bagi. Kan? Dekat syurga tak payah kerja, ada makanan. Yes. Tak payah kerja. Dekat syurga tak payah ada cahaya matahari, cerah. Dekat syurga tak ada kilang ladang lembu, ada sungai susu. Kita ada kilang arak, ada sungai arak. Mana madu tak ada.
ada Sungai Madu. Semua tu daripada Allah. khazanah Allah. Itu keyakinan kita. Jadi saya linkkan ke situ. Kat situ ada dalam situ ada matlamat hidup kita. Apa matlamat hidup kita? Purpose of life. Purpose of life. What is your is the objective of your life? Kan kita kena bezakan tau output. Orang selalu tak faham dengan output dengan objektif. Yes. Betul. Output lah, objektif. Okay, so what is the objective in our life? Apa objektif? Kalau kita tak tahu, jadi kita nak sampai objektif. Itu saya letak dalam kerangka 3 sebab. Dalam mandiri. Saya takut. Cerita pasal duit, habis. Yakin kat duit. Syirik. Itu yang takbur tu. Takbur satu tajuk lain ni, syirik ni. Syirik ni dia punya dosanya infinity. Tak ada ampun Infinity. Itu sebab duduk dalam neraka buat selama-lamanya. Iman ni pahala dia infinity. Siapa yang ada iman walaupun sebesar duduk dalam syurga buat selama-lamanya. Untuk dosa-dosa amal dia ada had dia. Tinggal solat kan. Satu waktu akan berada dalam ukuf neraka selama satu ukuf. Satu tahun ukuf tu 80 tahun akhirat. Bersamaan satu hari akhirat bersamaan 1000 tahun dunia. Bersamaan dalam 28 juta tahun akhirat. Satu waktu. Kena satu hari satu malam. Kena setahun. Macam mana pun masih ada had. Ini dosa amal. Kan? Tapi dosa iman yang berkaitan dengan hati, infinity. So itu saya takut tu. Jadi dalam saya bagi tahu ini, saya bagi tahulah yang bukan duit yang bagi kita senang, bukan duit yang bagi kita susah, yang bagi kita senang kesusah Allah. Kita ni tak mulia kerana duit. Dan kita kira ni tak hina kalau tak ada duit. Kita ni mulia, hina kalau kita mulia kalau kita ada iman, amal soleh. Kita hina dalam dunia lagi hina kalau kita tak ada iman dan amal soleh. Kemuliaan ni dekat iman dan amal soleh. Allahu Akbar. Itu sebenarnya. Okey, kita nak simpulkan. Apa kopi ni Kopi ni macam mana ni? Ni bukan kopi, apa ni, chai. chai je. Ni, let me. Ya, ini namanya Pai Pon Chai, signature blend. Apa kata lagi? Salahkan chai. Ini adalah jalan mudah untuk ke bulan. Siapa nak ke bulan? Balik hari kena chai. Lain macam. Tanah ni terus sampai bulan. Itu je nak cakap. Tak tahu, tak cuba tak tahu. Dah cuba baru tak. Lain macam. Naik bulan kan. Beg kuning juga. Yang ini Paipon senang berhad. Paipon Money Theory. Paipon senang berhad. Paipon Money Theory. So nak pergi bulan naik Paipon Chai, nak ada duit. Nak betulkan minda anda, tengok macam ni. Betulkan cara melihat duit. Orang kata kita kena hentak kerja senyak sampai lunyai. Itu cakap orang yang kat G4. Abang lunyai tu G4. Kita kena jadi G3. Jadi aliran duit. Lepas jadi aliran duit. Macam nak jadi aliran duit? Bina keupayaan. Bina kepercayaan. Reputation. Lepas tu cari orang yang ada duit. Itu sebenarnya kita tunjuk macam mana sampai hingga deployment tu ada dalam modul intermediate. Deployment sehingga jadi. Kena susunkan macam mana wujudkan struktur yang kuat supaya tak collapse. Itu ada dalam modul intermediate. Ini pengalaman saya dalam berniaga lah sebenarnya. Ini mahal tu. Kan saya bukukan. Because benda tu semua daripada street street. Yang ni memang saya tak ada belajar ni dan saya ambil itu saya susun. Inilah dia punya. Secara sistematik. Dan saya pun tak ada tengok mana-mana buku kan, mana-mana, dan saya ada juga untuk tulis yang ni. Cuma dengan ada yang ini saya boleh audit buku Poor Dad Rich Dad tu.
Dah ada gap kat situ. Banyak gap Banyak salah satu gap dia. Kan? Dia kan nampak kuadran tu kan. Okey, sekarang kau tak ada duit. Boleh pakai? Tak boleh pakai dia macam ni. Kaedah. Saya punya. Hang tak ada duit. Inilah buku yang kena baca. Macam mana nak kitai dia orang. Inilah buku dia. Cari investor Saya berniaga tak pernah pakai duit saya sendiri. Duit saya infak. Ada people money. Use other people's money. Abdul Rahman bin Auf. Dia berniaga mana pakai duit. Itulah entrepreneur. Dan macam mana kita nak kuat? Berjemaah. Social network. Berjemaah ada kaedah berjemaah. Berjemaah tu bukan sekadar campur je. Kena tolong orang. Rezeki datang dari Allah. Macam mana rezeki nak terbuka? Banyak sedekah. Itu tak tulis dalam buku Pipeline Money Theory, tapi dalam satu yang lain pasal ini ada had dia. Ini macam mana nak gerakkan duit. Nak buka lubang duit, sedekah. Itu dalam kerangka 3 asbab. Dia tak boleh campur disiplin tu. Kecampur nanti jam. Dia kena fundament asas dulu. Tak maksud asas satu tajuk. Kerangka 3 asbab yang ini. Pipeline Money Theory untuk ini. Pipeline Money Theory untuk ini. Dia tak boleh campur. Pasal epistemologinya dia berbeza. Macam buat PhD epistemologi. Tak, yang saya ni untuk Pipeline Money Theory ni bukan saya ni. Saya kena dapatkan dia punya definisi yang tertentu. Untuk wujudkan dia punya ontologi. Baru saya dapat buat dia punya Constitution of Pipeline Money Theory ni. Ada saya buat berapa Constitution of Pipeline Money Theory. Jadi bila ni masuklah apa? Saya ikut disiplin disiplin the Constitution of Pipeline Money Theory untuk melihat benda tu. Tak lari. Sama juga dengan Pipeline Power Theory. Sama juga dengan kerangka 3 asbab. Jadi memang datanglah mana. Kita takut memang tak you cannot shake me. Yes. Even though nipis. Tapi sangat padat. Tak. Bukan sangat padat. Try to shake me. Come. Barulah best. Okay, Abang Paipon, kita di akhir boleh tak promote just beritahu kat ni, kat buku ni dapat kat mana lagi sekali, apa sebenarnya objektif buku ni? Okey, sekarang objektif buku ni. Buku ni ubah minda kita, kan? Ubah minda kita. Kita jangan jadi pemecah batu. Kita jadi salo kepada duit yang bergerak. Dan kita akan ambil bahagian daripada kita kat situ. Duit ni mengalir. Mana nak dapat? Dapat dekat beg kuning, dekat Paipon Sedia Berhad. Klik dekat profile. Paipon ada beg kuning dia, ataupun pergi kat Paipon Official yang tempat saya menyanyi itu. Tak ku hiraukan panas mentari lagi, demi Paipon ku rela menanti. Ya, jom Paipon jemaah. Biar kita dapat macam tak betul, yang penting kita buat benda yang betul. Masya-Allah. Dekat situ. Lepas tu yang ini. Dan kita insya-Allah yang ni kita pun boleh dapatkan dekat beg kuning juga. Paipon chai. Mana-mana yang dah pernah sampai ke restoran nasi Paipon, kita ada bagi chai free. Jadi sekarang ni ramai orang rindu yang jauh rindu. Anda boleh dapatkan Paipon chai. Jalan mudah untuk ke bulan. Ke bulan balik hari. Ya. Kan. Kan. Kena ni memang naik ke bulan. Okey. Yang ini dan insyaAllah nantikan nasi Paipon Eastern. Kita akan develop. Kan? Jadi insyaAllah yang ni dapat kan? Jangan tinggal bas. Hidup ni kena sentiasa kan ikut yang terbaik. Kita kena adem wa wasam. Wa mamsam. Kerana apa? Kerana untuk jadi yang terbaik.
Okey, terima kasih Abang Paipon kena sudi datang kepada DNA Podcast, DNA Dunia Nadi Akhirat. Sesuai lah dengan apa yang kita cakap pada hari ini. Kita nak berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Saya rasa secara simpul, saya rasa Encik Taufik ataupun Bapak Paipon ni adalah merupakan seorang engineers. Sebab dia nampak dia macam ni, tapi dia grad engineering electrical kot. Electrical ni paling susah sekali dalam engineering. Tak adalah. Tak apa, memang tak adalah orang hebat macam kat tu. Kan? Bagi saya sebagai pakar psikologi, saya dapat simpulkan dia merupakan orang engineers, dan saya rasa dia bukan street book smart oleh, dia street smart. Dan jangan lepaskan peluang untuk dapatkan buku beliau, dan saya rasa buku beliau ni sangat bermakna. Walaupun anda dah kaya pun anda kena baca buku ni. Kalau tak kaya lagi dah kena baca kan. Kan, sebab dia meliputi semua aspek, G1, G2, G3, G4, semua orang kita kena faham. Dan saya rasa hari ni adalah sangat bermakna untuk episod terakhir, episod ke-25 dan season terakhir untuk season kedua. Terima kasih sekali lagi bang bagi Terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah kita akan jemput lagi untuk Paipon Money, Paipon Power. InsyaAllah kalau siaplah buku tu nanti ataupun boleh jemput kita untuk Paipon, nasi Paipon nanti kalau buka nanti cawangan baru dan sebagainya, insyaAllah. Boleh, insyaAllah datanglah ke kedai nasi Paipon kita di Shah Alam. Shah Alam. Shah Alam session apa? Di session 7. Di Anjung 7 kan, dekat sebelah Unicel. Ke Anjung Paipon. Itu nanti kita beli bangunan tu. Amin. Kita beli bangunan tu, tukar namanya Wisma Paipon. Mantap. Jom Paipon berjemaah. Biar kita nampak macam tak betul, yang penting kita buat benda yang betul. Mantap. So terima kasih semua. Hari ini kita dah episod kedua, season kedua yang terakhir. Alhamdulillah kita tutup dengan minta abang tolong doakan sikit bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi muttaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wal khatim lima sabaqa nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadri miqdaril azim. Allahumma ja'alna hadina muhtadin khairan. Amin. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحبك من أحبك ونعاني بعداوتك من خالفك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى محمد. الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bang atas doa yang tadi. Alhamdulillah, episod season kedua ni kita dah lalui macam-macam dah. Alhamdulillah hampir 1 juta view keseluruhan season kedua, dan kita syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya rasa sepanjang journey season kedua ni, daripada kita buat episod Ramadan, kita panggil asatizah ustaz setiap hari bulan Ramadan, dan habis sekali di hari raya korban dan sebagainya. Setiap minggu kita bersama-sama anda, dan saya syukur sepanjang perjalanan season kedua. Dan kita tutup dengan Abang Paipon mendoakan insya-Allah semoga DNA Podcast Dunia Nadi Akhirat menjadi satu nadi ilmu wadah kepada rakyat Malaysia khususnya, dan ASEAN, di Indonesia, Brunei, Singapura dan sebagainya, insya-Allah. Dan hari ni kita belajar satu benda pada semua. Mencari duit ni kita kena memahami duit itu sebenarnya. Dalam pada buku ni ada 2 perkara yang sangat penting, iaitu mencari duit, dan kita tahu membeza memahami duit. Dan kadang-kadang kekayaan tu bukan bermula dengan modal, tetapi bermula dengan ilmu, kepercayaan dan posisi kita dalam sistem. Saya Dr. Nazrul Azizi, terima kasih kepercayaan anda sepanjang season kedua, dan kita jumpa lagi untuk season yang seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.